Wu Duowei, bapa wanita cantik di dunia. Standard wanita cantik yang ditetapkan oleh Wu Duowei. Terdapat 33 syarat dalam standard wanita cantik. Seorang wanita yang memenuhi semua syarat adalah seorang wanita yang cantik. 1. Ketinggian adalah di antara 1.64 meter dan 1.70 meter. 2. Berat adalah di antara 50 kg dan 60 kg. 3. Saiz payudara adalah di antara C dan A. 4. Sudut antara telinga dan muka adalah di antara 170 darjah dan 175 darjah. 5. Sudut antara kedua-dua belah dagu adalah di antara 100 darjah dan 115 darjah. 6. Di muka, saiz tahi lalat adalah di antara 0 mm dan 0.5 mm. 7. Lebar mata adalah di antara 1 cm dan 1.1 cm. 8. Tiada garis konkav di atas 3 mm di hujung atas mata. 9. Jarak dari hujung atas mata ke kening adalah di antara 1 mm dan 2 mm lebih besar daripada lebar mata. 10. Kening condong ke atas antara 5 darjah dan 10 darjah. 11. Jarak antara dua mata adalah di antara 3 mm dan 6 mm lebih besar daripada panjang satu mata. 12. Lebar hidung adalah di antara 3 mm dan 6 mm lebih besar daripada panjang satu mata. 13. Lebar mulut adalah di antara 0 mm dan 5 mm lebih kecil daripada jarak antara dua iris. 14. Ketebalan bibir bawah adalah di antara 0 mm dan 1 mm lebih besar daripada lebar mata. 15. Bibir atas adalah di antara 1 mm dan 3 mm lebih nipis daripada bibir bawah. 16. Jarak menegak antara hujung bawah hidung dan hujung atas bibir atas adalah di antara 1 mm dan 2 mm lebih besar daripada ketebalan bibir bawah. 17. Jarak dari hujung bawah bibir bawah ke hujung bawah dagu adalah di antara 2 mm dan 5 mm lebih kecil daripada jarak dari hujung bawah bibir bawah ke hujung bawah hidung. 18. Jarak menegak antara hujung bawah mata dan hujung bawah hidung adalah di antara 0 mm dan 5 mm lebih kecil daripada jarak menegak antara hujung atas bibir atas dan hujung bawah dagu. 19. Jarak menegak antara hujung atas garis rambut dan hujung atas kening adalah di antara 0 mm dan 5 mm lebih kecil daripada jarak menegak antara hujung atas mata dan hujung bawah hidung. 20. Dahi condong ke belakang antara 15 darjah dan 20 darjah. 21. Mata adalah antara 6 mm dan 1.2 cm di belakang dahi. 22. Persimpangan garis mendatar di hujung atas mata dan hidung adalah di antara 0 mm dan 2 mm di belakang dahi. 23. Persimpangan garis mendatar di hujung bawah mata dan hidung adalah di antara 2 mm dan 4 mm di hadapan dahi. 24. Dagu menonjol ke hadapan antara 1 mm dan 2 mm. 25. Dagu adalah di antara 0 mm dan 2 mm di belakang dahi. 26. Bibir bawah adalah di antara 4 mm dan 6 mm di hadapan dagu. 27. Bibir atas adalah di antara 2 mm dan 4 mm di hadapan bibir bawah. 28. Mulut condong ke hadapan antara 10 darjah dan 15 darjah. 29. Sudut antara hidung dan mulut adalah di antara 90 darjah dan 95 darjah. 30. Hidung adalah di antara 1.3 cm dan 1.6 cm di hadapan mulut. 31. Apabila ketawa, bahagian yang terdedah tidak mempunyai gusi di atas hujung atas gigi. 32. Apabila ketawa, jarak antara gigi yang terdedah
adalah di antara 0 mm dan 0.5 mm. 33. Apabila ketawa, gigi yang terdedah disusun dengan kemas.